Mungkin ramai yang tak perasan berkaitan dengan skim perubatan madani antara RM75 ke RM250 ini. Semua kategori yang lulus STR 2026 layak sebenarnya untuk mendapatkan manfaat di bawah skim perubatan madani, termasuk untuk kategori bujang 21 ke 59 tahun. Cuma ada beberapa perkara yang perlu anda ambil maklum terkait dengan skim perubatan madani ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Herwanebi. Okay guys, kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. Thank you guys. Okay, untuk info untuk pengetahuan anda, skim perubatan madani untuk kategori isi rumah peruntukan setahun adalah RM250, manakala untuk warga mas tanpa pasangan RM125 dan bujang 21 ke 59 tahun RM75. Okay, amount ini sebenarnya anda boleh manfaatkan kalau katakanlah anda memerlukan rawatan untuk penyakit-penyakit ringan. Ada listing yang telah pun dikeluarkan penyakit-penyakit yang boleh untuk anda dapatkan rawatan, dan menggunakan skim perubatan madani ini sebagai metod untuk bayaran. Bermakna anda tak perlu keluarkan wang anda untuk mendapatkan rawatan dengan syarat amount rawatan tersebut tidak melebihi daripada amount yang telah pun ditetapkan. Seperti dinyatakan sebentar tadi, untuk kategori isi rumah layak untuk mendapatkan manfaat daripada skim perubatan madani ini dengan jumlah maksimum RM250. Untuk kategori warga mas tanpa pasangan RM125, bujang 21 ke 59 tahun RM75. Antara rawatan yang boleh anda dapatkan dengan menggunakan skim perubatan madani ini antara lain adalah untuk demam dan selsema, ceret-beret dan muntah, terseliuh, sakit kepala, trauma ringan seperti luka ringan dan lain-lain. Dan anda perlu ambil maklum, tak semua rawatan anda boleh gunakan di bawah skim perubatan madani ini. Antara rawatan-rawatan yang tidak boleh digunakan adalah seperti imunisasi rutin, saringan kesihatan, kemudian rawatan susulan penyakit tidak berjangkit iaitu NCD rutin, kemudian rawatan susulan ibu dan anak rutin, kemudian perancangan keluarga rutin, perkhidmatan rehabilitasi, kemudian permintaan ubat tanpa konsultasi doktor, dan terakhir permintaan suplemen. Jadi kesemua ini anda tidak boleh gunakan di bawah skim perubatan madani ini. Dan seperkara lagi yang harus diingatkan, skim perubatan madani ini hanya merangkumi di 10 daerah di Malaysia sahaja. Kalau dibandingkan dengan sebelum-sebelum ini, sebenarnya sebelum ini dibuka ataupun ada wujud di kesemua daerah di dalam Malaysia. Cuma setelah itu telah pun diperkecilkan kepada 10 daerah saja. Mana 10 daerah yang terlibat ini adalah wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Gombak iaitu di Selangor, kemudian Hulu Langat Selangor, Petaling di Selangor, Kelang di Selangor, Johor Bahru, Kinta di Perak, kemudian Timur Laut di Pulau Pinang, Kota Kinabalu di Sabah, dan terakhir Kuching di Sarawak. Okay, untuk menyemak kelayakan dan juga senarai-senarai klinik yang berhampiran dengan anda yang anda boleh dapatkan rawatan dengan menggunakan skim perubatan madani ini, anda boleh pergi ke laman sesawang protecthealth.com.my. Apa yang perlu dilakukan, hanya perlu masukkan saja nombor kad pengenalan anda untuk mengetahui sama ada anda layak ataupun tidak di bawah skim perubatan madani ini. Jadi kalau anda layak, kalau katakanlah anda tinggal di luar daripada kawasan 10 daerah yang telah pun disenaraikan, anda masih sebenarnya boleh pergi ke daerah-daerah tersebut kalau berhampiran dengan anda untuk mendapatkan rawatan bagi penyakit-penyakit ringan seperti yang telah pun dinyatakan sebentar tadi, dan menggunakan skim perubatan madani ini sebagai metod bayaran terhadap rawatan yang anda dapatkan di klinik-klinik swasta yang telah pun disenaraikan. Jadi untuk melihat senarai-senarai klinik yang berhampiran dengan anda juga boleh semak di platform yang sama iaitu di protecthealth.com.my. Untuk menggunakan skim perubatan madani ini mudah saja sebenarnya. Step yang pertama adalah mengetahui kelayakan anda terlebih dahulu dengan semak kelayakan di platform yang telah pun diberitahu sebentar tadi. Kemudian anda boleh locate senarai klinik yang berhampiran dengan anda untuk anda pergi dapatkan rawatan di bawah skim perubatan madani ini.
setelah rawatan diterima terhadap penyakit-penyakit ringan seperti yang telah pun dinyatakan sebentar tadi, bayaran untuk perubatan akan ditolak daripada jumlah kelayakan anda, dan kalau katakanlah amount yang perlu dibayar itu melebihi daripada amount kelayakan anda, jadi anda perlu gunakan wang tunai anda untuk top up daripada amount kelayakan anda. Sekali lagi, untuk kategori isi rumah, anda layak menerima sehingga RM250 di bawah skim perubatan madani ini, manakala untuk kategori warga mas tanpa pasangan RM125 dan bujang 21 ke 59 tahun RM75 jumlah keseluruhan di bawah skim perubatan madani ini. Jadi guys, itu dia tadi sedikit sebanyak perkongsian di dalam video pada kali ini. Jika anda ada sebarang komen, sebarang pertanyaan, anda boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Dan kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. InsyaAllah kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum.